Okey, seterusnya part yang terakhir, part yang ketiga kita nak publish laman ni dalam Google Site. Okey. Jadi yang ni kita boleh pangkah dah. Done. Dan boleh pangkah. Yang ni biarkan dulu. Okey, sekarang ni kod laman ni kita Ctrl A, copy. Copy semua sekali. Kemudian kita buka tab baru, new tab. Kita cari di Google App ni Google Site. Kita cari Site. Klik Site. Okey. Ambil daripada blank site. Klik blank site. Kemudian pergi bahagian Pages. Klik Pages. Scroll ke bawah. Pelan-pelan. Okey, jangan klik lagi. Bila kita turun, dia ada button tambah. Naik semula. Cari Full Page Embed. Klik. Okey, kat sini kita masuklah Panitia SMK, Panitia Matematik SMK Zainab. Contoh, Panitia Matematik SMK Zainab. Okey, dah tukar nama ni full page embed, klik done. Klik done, kemudian pergi bahagian embed, add embed, kemudian gunakan embed code, klik dan kita paste kat sini. Paste, kita klik next, kemudian kita klik insert. Klik insert. Okey, seterusnya kita pergi bahagian pages. Okey, jadikan laman yang baru tadi sebagai homepage. Make homepage. Klik dan home kita boleh delete. Klik, delete. Jangan delete yang home dulu, nanti tak jadi. Kena jadikan pages yang baru kita buat sebagai homepage, barulah kita ada button delete untuk home. Okey, kat sini untitled kita boleh gunakan nama tadi. Properties, copy je. Boleh type sebenarnya. Sini paste. Okey, bila kita klik, kat bawah pun ikut sama. Delete je yang bawah ni. Bawah kita tak nak. Okey, sebelum kita publish, kita pergi bahagian share. Klik share, kita buka dulu. Ministry ni kalau hanya akaun delima je boleh buka. Kalau kita nak parent boleh buka, publickan dia. Klik public. Kemudian kita klik done. Barulah kita boleh publish. Klik publish. Okey, ni panjang ni kita boleh pendekkan. PM. PMate. SMKZ. Contoh. Panitia Mate SMK Zainab. Okey, klik publish. Publish. Dan kita boleh view. Klik view. Okey, ini adalah laman panitia untuk SMK Zainab. Kalau kita lihat pelawat ni masih belum bertukar. Sebab kita belum tukar nama panitia ke atas. Kita kena tukar dululah. Yang tu saya akan buat part yang keempat untuk kita nak kemaskini, nak masukkan imej pengetua ataupun ketua panitia, nak masukkan ucapan dan semua ni kalau kita nak ubah, tak nak taklimat, kita nak pengurusan dan sebagainya. Yang ni kita nak rename, boleh, semua boleh lah. Okey, tu kita akan masuk dalam part yang keempat untuk pengurusan admin. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.